5 sebab kenapa korang kena pilih RT2 untuk korang yang nak cari untuk daily, jalan jauh dan juga elak daripada jam. Let's go. Pertama, kenapa dia cakap sesuai? Sebab apa? RT2 ni, dia punya horsepower sebesar 23 horsepower dan juga menghasilkan 22.5 Nm torque. Okay, anda kata kalau korang nak jalan jauh, dia punya tank dia sebesar 12.6 liter. Boleh pergi dalam 320 km macam tu. Dan dia punya top speed dia dianggarkan dalam 130 ke 140 boleh pergi. Nampak? Cun tak spek ni. Yang kedua, seat yang sangat comfortable, yang sangat lebar dan sangat luas. Untuk korang nak pergi jalan jauh pun tak sakit badan dan tak sakit bahagian pinggul korang. Okey, dan motor ni pun mempunyai compartment seat yang sangat luas. Boleh masuk 1 biji helmet dekat sini dan disediakan sekali dengan lampu LED dah dekat sini. Dalam compartment seat pun dah disediakan sekali dengan USB. Kalau tak nak dekat bahagian compartment seat, korang boleh charge dekat sini saja. Kalau buka, dia ada sediakan sekali jemput dekat bahagian dalam. So, yang ketiga, motor ni pun dah siap sekali dengan ABS dual channel depan dan juga belakang. Sangat safety. Untuk yang mana nak jalan jauh tu, okey, bukan kompartmen bawah saja. Yang ni pun kita dah bagi free gift. Top box size 45 liter untuk korang. Yang keempat, motor ni pun dah didatangkan sekali dengan dashcam depan dan juga belakang. Dia akan auto record sepanjang perjalanan korang. Yang kelima, reka bentuk yang slim. Sesuai untuk korang nak elak daripada laluan jam. Alhamdulillah, cuaca pun cantik, dah tak payah pakai spek dah. Okay, so motor ni Adina jual harga bodi dia 16,888 sahaja. Ada 3 color ready stock dengan Adik. Macam biasa sekarang kita buat promotion, kita nak bagi sekali dengan free gift top box size 45 liter. Siap penghantaran secara percuma saja. Macam mana guys? Dah tengok tak macam mana Adi review tadi? Banyak tak yang menarik pasal RT2 ni? Kalau korang nak tahu lagi info detail pasal RT2 ni, apa lagi tunggu? PM terus, okay? Banyak lagi info yang padu-padu, info yang menarik pasal motor ni yang Ali tak tahu lagi. Kalau korang nak tahu sampai habis, PM Ali terus. Bye-bye.